Iran telah pun menyerang balik Israel dan 40 rakyat Israel telah pun tercedera. Laporan yang baru sahaja diterima, serangan yang dilakukan awal pagi tadi waktu Malaysia dengan menggunakan misail-misail balistik yang kuat. Kalau korang tengok video-video dekat media sosial, korang boleh tahu ada misail-misail yang telah pun lolos daripada sistem pertahanan Air Dome yang dimiliki oleh Israel, yang dikatakan yang paling cekap di dunia lah. Ini adalah serangan yang dilakukan oleh Iran susulan serangan yang dilakukan oleh Israel ke atas Iran Jumaat semalam. Israel telah pun melakukan serangan serupa ke atas Iran yang telah pun mengorbankan 70 lebih nyawa. Kebanyakannya adalah warga awam. Terutama sekali yang terkorban adalah pemimpin-pemimpin tentera Iran dan juga saintis-saintis nuklear Iran. Iran pun tak berdiam dirilah. Mereka sekarang ini tengah berunding dengan US untuk mendapat persetujuan nuklear deal dengan US. Tetapi disebabkan serangan ini berlaku, mungkin persetujuan nuklear ini boleh dihentikan. Rundingan ke-6 sepatutnya berlaku di Oman. Trump pun sekarang ini mendesak Iran, mengatakan bahawa serangan yang lagi dahsyat akan berlaku kalau Iran tidak menerima deal daripada US. Sekarang ini pasaran ekonomi dunia pun sangat-sangat terganggu. Harga minyak mentah sedunia akan naik secara mendadak dan Israel mungkin akan melakukan serangan balas, dan ianya akan berlarutan antara Israel dan Iran untuk beberapa hari ini. Mungkin serangan besar-besaran ataupun perang boleh berlaku di Timur Tengah. Ramai penganalisis berkata yang sedemikian. Ini adalah situasi yang lebih tegang daripada situasi yang berlaku pada tahun lepas, iaitu adalah situasi yang sama, iaitu serangan perbalasan di antara Israel dan Iran pada tahun lepas, iaitu April dan Julai tahun lepas. Apa pendapat korang? Komen dekat bawah dan jangan lupa follow saya untuk update-update semasa mengenai isu yang tengah berlaku di Timur Tengah. Jumpa lagi dengan video yang seterusnya.